Bukit Tambun, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya yang ke-24. Okay, terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga rakan daripada Tambun ya. Soalan ini berkaitan dengan memperkasa ekonomi wanita di Bukit Tambun dalam bidang ekonomi kreatif. Seperti yang kita sedia maklum dan juga yang ditekankan oleh semua rakan-rakan, Kerajaan Negeri Pulau Pinang komited untuk memperkasa wanita sebagai pemangkin utama kepada ekonomi negeri, termasuk dalam bidang ekonomi kreatif. Selaras dengan Matlamat Penang 2030, a family focused green and smart state that inspires the nation. Inisiatif ini memberi tumpuan kepada penyertaan wanita dalam sektor kreatif, digital dan keusahawanan komuniti di setiap daerah termasuk di kawasan DUN Bukit Tambun. Dan secara kasarnya, dasar dan strategi negeri adalah pelaksanaan dasar ekonomi kreatif Negeri Pulau Pinang yang menumpukan kepada peningkatan kapasiti tenaga kerja termasuk wanita dalam sektor seperti seni reka, craft, muzik, digital dan kandungan multimedia. Pembangunan dasar responsif gender yang memastikan peruntukan pembangunan negeri memberi manfaat khusus kepada wanita dan usahawan mikro tempatan. Dan kerjasama juga kita telah buatkan dengan melalui PWDC, melalui beberapa program seperti yang rakan-rakan saya telah sebut tadi, termasuklah Wanita Jana Rezeki dan Penang Mentor Program bagi memperkukuh keupayaan keusahawanan dan daya saing wanita Pulau Pinang, khususnya Bukit Tambun. Inisiatif di kawasan Bukit Tambun spesifik ialah pemetaan potensi wanita setempat, latihan dan pembangunan kemahiran kreatif. Telah diadakan bengkel seperti digital entrepreneurship, social media marketing dan product branding dengan kerjasama PWDC, MDEC dan agensi pelancongan negeri. Grant mikro dan sokongan modal juga diberi melalui Grant Mikro Kreatif Pulau Pinang bagi membantu mengembangkan perniagaan kreatif. Platform promosi dan jualan melalui Creative Women Hub at Bukit Tambun. Ya, termasuk jaringan industri dan pemasaran digital seperti juga program keusahawanan. Kita zaman sekarang ni kita mesti ada jaringan industri yang kuat termasuk melalui digital, dipasarkan melalui digital. Pemantauan juga dibuat dan juga penilaian berkala oleh Jawatankuasa Pembangunan Ekonomi Kreatif Negeri Pulau Pinang dengan sokongan PWDC dan Penang Institute. Juga kita telah membuat KPI, kita set KPI untuk memastikan usahawan wanita kreatif, peningkatan pendapatan purata peserta dan jumlah produk kreatif yang baru dari Bukit Tambun. Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga telah menstrukturkan pelbagai langkah bantuan sosial dan pembangunan ekonomi rakyat, khususnya dalam mengembang dan memperkasa ekonomi wanita di Bukit Tambun. Dan perlu strategi yang lebih fokus bermula dengan pengumpulan data. This is very penting sekali untuk pengumpulan data setempat, latihan dan pendedahan potensi, bimbingan secara langsung dan pemantauan berterusan. Sekian. Terima kasih. Komta, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 1. 22. Oh, soalan saya soalan nombor 25. Maaf. Baik, terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga terima kasih YB Komta yang bertanya. Untuk makluman ahli yang berhormat, walaupun Pulau Pinang merupakan sebuah negeri dengan keluasan tanah yang terhad, kerajaan negeri tetap komited untuk memperluas kemudahan sukan dan rekreasi inklusif bagi manfaat semua, khususnya golongan belia di kawasan bandar padat seperti Komta. Jadi sebagai contoh, kawasan berdekatan dengan Dewan Undangan Negeri Komta sendiri, kita ada beberapa kemudahan sukan dan juga rekreasi yang telah disediakan dan juga boleh diakses oleh orang awam. Antaranya ialah di Padang Brown yang berfungsi sebagai kawasan utama untuk pelbagai aktiviti sukan dan riadah, dan juga Padang Polo yang turut menawarkan kemudahan sukan terbuka kepada masyarakat. Selain itu, di Dewan SP Celaya, iaitu di bawah projek pembangunan
swasta, kita juga ada dilengkapi dengan gelanggang badminton dan juga ruang aktiviti yang tertutup yang boleh diakses oleh orang awam. Bagi menjawab soalan pecahan A, buat masa ini kita sudah pun ada beberapa lokasi seperti yang diberitahu sebentar tadi yang menempatkan kemudahan sukan dan juga rekreasi di sekitar kawasan Komtar. Walau bagaimanapun, pelbagai skim perumahan swasta yang wujud ketika ini menyediakan fasiliti sukan dan juga rekreasi seperti gimnasium dan ruang riadah dalam kawasan pembangunan yang sedia ada. Jadi hal ini merupakan sebahagian daripada perancangan pembangunan bandar yang selamatlah, kerana ruangan sukan dan juga rekreasi ini berada dalam kawasan perumahan sendiri. Dan pendekatan ini membolehkan anak muda di dalam kawasan bandar menikmati akses kepada kemudahan sukan tanpa perlu menambah beban pembangunan di kawasan berisiko padat. Sebaliknya, kita optimumkan tempat yang sedia ada, iaitu seperti di kawasan perumahan. Selain itu, kerajaan negeri juga turut menggalakkan kerjasama strategik antara pihak berkuasa tempatan dan juga jabatan-jabatan berkaitan bagi memastikan kemudahan sukan yang sedia ada dapat diselenggara dengan baik. Menjawab bagi soalan pecahan B, berkenaan inisiatif atau bantuan yang diberikan kepada belia untuk menjalankan aktiviti komuniti, kerajaan negeri sebenarnya melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang dan juga Kementerian Belia dan Sukan melaksanakan dua inisiatif utama bagi menyokong aktiviti sukan komuniti. Iaitu yang pertama adalah melalui Geran Padanan Sukan GPS, iaitu merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan yang bertujuan memberi peluang kepada badan sukan berdaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS dan kelab atau pertubuhan belia berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan Belia ROY dan pertubuhan bukan kerajaan NGO berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan ROS memohon dana bagi menganjurkan program sukan yang berprestasi tinggi dan berimpak tinggi di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Berdasarkan laporan yang diterima sehingga jendela 4, sebanyak 17 persatuan dari negeri Pulau Pinang telah pun menerima GPS yang keseluruhannya berjumlah 1.165 juta. Dari 17 persatuan tersebut, 3 persatuan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan 14 persatuan berdaftar bawah PJS. Dan daripada jumlah tersebut, 7 persatuan telah pun melaksanakan program berperingkat antarabangsa iaitu dengan peruntukan diberikan sebanyak 705,000 dan 4 program peringkat kebangsaan dengan peruntukan sebanyak 230,000 dan juga 6 program peringkat negeri dengan peruntukan sebanyak 230,000. Yang kedua adalah melalui Dana Sukan Komuniti DSK, iaitu sebuah inisiatif Kementerian Belia dan Sukan untuk memberi bantuan bagi penganjuran program pembangunan sukan di peringkat komuniti kepada persatuan ataupun pertubuhan kelab yang berdaftar bawah PJS dan juga ROY. Jadi bagi tahun 2025, kelulusan permohonan terbuka sehingga jendela 6 adalah berjumlah RM1.198 juta bagi 93 permohonan dengan laporan penyertaan berjumlah 22,858 orang. Manakala bagi permohonan profil Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang di bawah peruntukan dana sukan komuniti adalah berjumlah 190,000 bagi 13 permohonan dengan laporan penyertaan berjumlah 25,561 orang. Sekian, terima kasih. Sila. Bolehkah kerajaan negeri melalui PYDC dan JBSN bekerjasama dengan NGO belia, komuniti tempatan dan sekolah bandar bagi memastikan sukan tradisional tidak terus dilupakan serta lebih relevan kepada generasi kini? Terima kasih. Ya, sebenarnya kita memang akan ambil inisiatif dengan PYDC sebab banyak inisiatif-inisiatif sukan yang kita lakukan. Sukan-sukan seperti tradisional tu pada masa akan datang memang kita akan integrasikan dalam rancangan kita. Terima kasih.